Jangan lupa saksikan penggambaraan Kapten Malaysia seterusnya minggu hadapan. Alah, dah habis. Ibu, oh ibu, Delisha nak main di luar boleh? Nantilah. Kat luar tu tengah panas lagi. Jam 5 nanti baru boleh ya? Jam 5 tu macam mana? Jam 5 tu bila jarum yang pendek tunjuk dekat nombor 5 dan jarum yang panjang pula tunjuk dekat nombor 12. Oh, jarum pendek tunjuk nombor 5. Jarum panjang tunjuk nombor 12. Ya, sekarang ni baru jam 4. Masih panas lagi ni. Oh, sekarang ni jam baru pukul 4. Penatnya. Kalau penat, berehatlah. Cuba buat aktiviti lain ke? Kalau asyik pandang jam tu, memanglah penat. Jarum pendek dah kat nombor 5 dan jarum panjang dah dekat nombor 12. Sudah pukul 5 kan ibu? Ya, dah pukul 5. Yeay! Alah, kenapa ayah panggil hujan? Wah, Delisha nak main dekat luar. Bukan ayah lah. Ayah pun nak pergi berkebun ni. Wah, kenapa hujan turun? Tak seronok lah. Ini mesti salah katak tu. Katak tu lah yang panggil hujan. Biasa dia. Ish, awak ni. Janganlah merepek. Tak suka hujan, nak main luar. Delisha, hujan ni Tuhan yang turunkan. Untuk apa? Air hujan ni membantu kita untuk menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Betul tu. Hujan ni ada banyak kegunaannya. Ya, dengan air, pokok boleh hidup segar dan menghasilkan banyak buah. Kalau tak ada hujan, nanti bumi akan panas. Bukan je haiwan dan tumbuh-tumbuhan, malah manusia juga akan susah kalau tak ada hujan. Yeay! Jom buat craft. Delisha buat apa tu? Delisha buat jam Delisha. Lepas ni, Delisha takkan penat lagi. Tahu tak apa hadiah lepas hujan? Apa ayah? Apa? Jom ikut ayah. Lihat tu, pelangi. Wah, cantiknya.